Macam mana nak buat kalau korang sewa office korang daripada orang lain tetapi bukannya company? Okey, kepada korang pemilik perniagaan. Okey. So bila kita kata pasal e-invoice, okey, aku nak sentuh berkenaan dengan sewa. Katakanlah kita sewa kedai daripada Ahmad. Macam mana kita nak buat? Okey, kita kena tengok. Yang pertama sekali, Ahmad ni syarikat ke ataupun orang? Maksudnya, adakah dia syarikat yang memang provide servis sewakan kedai ataupun Ahmad ni adalah individu yang kaya? Dia banyak duit, dia just beli kedai tu untuk investment dia saja. So, adakah dia jatuh di bawah kategori kedai, syarikat ataupun dia adalah individu yang tidak menjalankan perniagaan? So, kalau kata Ahmad ni tadi adalah individu yang tidak menjalankan perniagaan, korang perlulah membuat serve bill. Okey, contoh kita ambil contoh. Aku tadi sewa kedai aku daripada si Ahmad. Si Ahmad ni dia kaya sangat. So, dia ada banyak duit, dia beli kedai ni, dia bagi aku sewa. Ahmad ni tak perlu keluarkan e-invoice kepada aku. Tapi untuk aku recognize rental tadi, sewaan tadi sebagai expenses aku kena buat serve bill. Tu cara dia. Sebab apa? Sebab dalam serve bill ada 8 kategori yang kita boleh serve bill. Bukan semua perbelanjaan yang boleh serve bill. Ahmad ni pula memang terjatuh di bawah golongan serve bill, iaitu di bawah golongan individu yang tidak menjalankan perniagaan. So bila kita sebut pasal serve bill, kita akan nampak di dalam serve bill itu, di bahagian supplier adalah bahagian Ahmad dan di bahagian buyer adalah bahagian kita. Itu yang kita masukkan dengan serve bill. So kalau korang nak tahu lebih lanjut lagi, komen nak dan jangan lupa follow, like dan share.